CAS tetap menjalankan sanksi kepada para 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Sanksi yang dialami oleh Malaysia dari FIFA itu banyak. Pertama, denda. Federasi Malaysia FAM harus bayar denda sebesar 700-an juta. Lalu, para pemain naturalisasi ilegal ini, 7 pemainnya, harus bayar sebesar 40-an juta. Ya, ini kalau dirupiahin ya. Dan selain itu, 7 pemain ini gak boleh main di any matches of Malaysian match, gak boleh main di pertandingan manapun yang melibatkan Malaysia, dan gak boleh main selama 1 tahun full di klub masing-masing, cuma boleh ikut latihan. Dan juga selain itu, ya, match kemarin yang melibatkan 7 pemain ini di forfeit. Jadi Malaysia otomatis kalah 3-0 dari setiap match yang melibatkan 7 pemain tersebut. I am not gonna insult Malaysia or anything. I just want you guys to stay strong and keep flying high and not repeat this mistake again, alright? I'm from Indonesia and I'll always support Malaysia when you guys are not going against Indonesia in any matches, alright? Stay strong, Malaysia. Malaysia dihina di Mahkamah Dunia. 5 Mac 2026, penalti kick kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Mahkamah Sukan tertinggi dunia mendapati 2 perkara yang penting semasa menilai rayuan SAM. Pemalsuan dokumen kelayakan pemain memang berlaku. 7 pemain terlibat didapati bertanggungjawab memalsukan dokumen. CAS telah memberi verdict mereka. Dan sekarang kerajaan Malaysia perlu bertindak. Alip kekalkan apa yang Alip cakap sebelum ini. Ini ialah skandal yang paling memalukan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Alip nak tanya mewakili seluruh penyokong Harimau Malaya. Bila kerajaan Malaysia nak tarik IC 7 pemain palsu ni? Alright, Assalamualaikum. Tak apa, Pak dulu sini nanti Februari atau Mac datang balik. Tengah baru buka puasa, tiba-tiba CAS bawa keluar statement. Yang mana dalam statement CAS ni berdasarkan rayuan yang FAM dan 7 player buat lah untuk isu pemalsuan dokumen. Dan akhirnya CAS telah membawa keluar statement, dan dalam statement tersebut lebih kurang secara conclusionnya mereka bersependapat dengan FIFA yang berlakunya pemalsuan dokumen tersebut, dan hukuman ke atas FAM dikekalkan. Cumanya hukuman ke atas 7 pemain tu diringankan lah, yang mana 7 pemain tersebut still kena ban 12 bulan bermula 5 Mac, bermula hari ni lah. So pemain-pemain ni dah tak boleh main balik bola dalam official matches, tetapi diambil kira tempoh pergantungan yang lepas juga, so boleh tambah lah untuk 12 bulan ke depan. Cumanya player-player ni, apa beza hukuman CAS dengan FIFA? Hukuman CAS, mereka boleh untuk training, boleh join activity club yang related to football dan sebagainya. Cumanya official matches 7 pemain tersebut tak dibenarkan bermain. So Figueiredo yang perform semalam tak boleh main. Lepas ni untuk lawan Sanfrecce Hiroshima. Lepas tu Gabra Palmero yang baru masuk Kuching City, lepas ni dah tak boleh main official matches, hanya boleh join training dan sebagainya lah, iaitu Hever, Irazabal, Holgado, Emmanuel Macuca dan sebagainya. So apa lagi yang kita nak? Keadilan dah bawa ke CAS pun dah terbukti bersalah. Mengharapkan ada tindakan selanjutnya lah daripada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, FAM kena keluarkan kenyataan lah apa pendirian mereka tentang isu ni. Dan kita tunggu pula lah apa nasib kita dengan AFC untuk kedepannya. Okey, Assalamualaikum. Mahkamah Timbang Tarikh Sukan CAS pada Khamis menolak rayuan dikemukakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengenakan denda terhadap badan itu dan menggantung 7 pemain negara. Panel CAS memaklumkan denda 350,000 Swiss franc ke atas FAM dikekalkan dan penggantungan kepada 7 pemain berkenaan juga kekal selama 12 bulan. Bagaimanapun, CAS memaklumkan penggantungan itu hanya untuk perlawanan rasmi dan bukan semua aktiviti berkaitan bola sepak. Badan Induk Bola Sepak Dunia itu berkata, kesemua pemain dibenarkan untuk berlatih bersama klub masing-masing. Rentetan itu, rayuan pemain sebahagiannya diterima dan hukuman terbabit dipinda sebahagiannya.
Larangan daripada bermain perlawanan bermula 5 Mac 2026 dengan mengambil kira tempoh dari 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 yang telah dikira sebagai sebahagian daripada tempoh hukuman. 7 pemain terbabit ialah Facundo Thomas Garces Rataro, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Aprocha, John Irazabal Iraurgui dan Hector Alejandro Hevel Serrano. The Court of Arbitration for Sport, or CAS, today unveiled its decision on the case involving the 7 players who tried to represent Malaysia using what FIFA deems falsified eligibility documents. Now, of course, the case goes back to 2025 when the Football Association of Malaysia approached these players about becoming Malaysian citizens and playing for the national team. The players then went through a naturalization process and then were issued Malaysian passports. FIFA later ruled that the documents used in the eligibility process were falsified and the players had no genuine connection to Malaysia, hence violating the FIFA disciplinary code. FIFA initially banned the players from all footballing activities for 12 months and of course fined the Malaysian FA 350,000 Swiss francs, and then we all know that both the players and FAM went to appeal to CAS. CAS has ruled that the players must serve a 12-month ban from football, but only from official games. And this means that during the suspension, players can still continue to train with the club, but of course not play any official games. And the 350,000 Swiss francs fine still stands, which the FAM must pay. CAS seems to be supportive of FIFA's initial ruling in that the 7 players were ineligible and should not be playing for the Malaysian national team. Now the big question is, what will EFC do next with this ruling in place? They will be required to uphold both FIFA and CAS decisions when it comes to the national team and to decide as well what will happen with the points that they got in their Asian Cup qualification. Let me know what you guys think of this decision by CAS. Do you agree with it or disagree with it? Of course, for more on Asian football, follow me guys. Ciao. Puas hati. Harapkan pegar. Pegar makan pari. Dah, lupakan Piala Asia. Lupakan ACL Elite. Lupakan ACL 2. Jahanam dibuatnya. Hancur lebur. Inilah puncanya, lambang ni. Inilah puncanya. Tak ingatkan hukuman 7 pemain, FM tetap perlu bayar. Bayar. Penyudah kena ban juga. Aku dah bilang, tolong masak ayam sayur campur belacan. Tapi kenapa kau tak masuk? Semua salah. Mak bapa kenyau-kenyau, Assalamualaikum semua. Mahkamah Timbang Tara Sukan atau CSS telah buat satu keputusan penting berkaitan kes naturalisasi pemain Malaysia. Dan 7 pemain sokong warisan kita tu didapati menggunakan dokumen kelayakan yang dipalsukan dalam proses naturalisasi untuk mewakili Malaysia. Kesalahan ini sebenarnya dah pun diputuskan oleh FIFA pada tahun 2005. Masa tu FIFA kenakan hukuman denda 350,000 Swiss francs kepada Malaysia, FAM, dan juga komplit pergantungan 12 bulan kepada setiap pemain. Dan selepas tu FAM dan juga pemain ini membuat rayuan kepada CAS, tapi akhirnya CAS mengekalkan keputusan FIFA bahawa kesalahan memang wujud, memang berlaku. Penggunaan dokumen palsu dalam proses kelayakan pemain itu memang terbukti. So rayuan FAM untuk mengurangkan denda juga ditolak. Jadi FAM masih perlu membayar that 350,000 Swiss francs or 1.7 million ringgit. Tapi untuk untuk pemain, CAS memberi sedikit kelonggaran, bukan komplit pergantungan, just 12 bulan tu hanya untuk pelawatan rasmi saja. So maknanya pemain ini masih lagi boleh training dengan kelab masing-masing kalau kelab tu benarkanlah. So they can continue that with the training. So CAS juga menyatakan bahawa hukuman ini is fair, munasabah dan juga seimbang memandangkan pemain terlibat dalam penipuan dokumen tersebut. Okay, but the big question ialah apa impact kepada bola sepak negara? Besar impact dia. Pertama, of course, reputation. Kes macam ni sebenarnya memberi message yang kurang baik kepada dunia bola sepak bahawa proses naturalisasi Malaysia ni tak diurus dengan cukup teliti. So dalam bola sepak antarabangsa, isu kelayakan pemain ni sangat sensitif. Sekali kredibiliti tercalar, ia bukan senang nak pulihkan. Yang kedua, tak boleh urus FAM. Dalam rayuan mereka sendiri pun, FAM mengakui wujudnya kelemahan institusi. Ini bermaksud, masalah ni bukan sekadar pemain. Masalah pada sistem semakan dan kawalan dalam FAM sendiri. Yang ketiga, ia juga membuka semula persoalan tentang strategi naturalisasi negara. Naturalisasi ni sebenarnya tak salah pun. Boleh buat, banyak negara buat. But buatlah dengan proses yang betul, dengan tulus.
dan juga berstrategi. Kalau tak, bukan saja representasi negara, ni malah pembangunan pemain tempatan pun boleh memberi impact. So bagi saya secara peribadi, secara peribadi, yang paling mengecewakan sebenarnya bukan hukuman itu sendiri. Yang lebih menjadikan bagi saya ialah bagaimana perkara ini boleh berlaku. Malaysia ni, kita ni bukan baru semalam guna pemain warisan organisasi. Kita pernah ada pemain macam Somare, Brendagan, Liridon, siapa lagi, Matthew Davies, and beberapa lagi pemain yang melalui proses naturalisasi yang baik. Mereka bermain bertahun-tahun dengan tim Malaysia. Tak ada isu, tak ada kontroversi, tak ada kes sampai ke FIFA ataupun CAS. So, it's a very big question. Kenapa, macam mana, kenapa 7 pemain ni tiba-tiba ada masalah? Apa sebenarnya yang berlaku dalam proses nak naturaliskan diorang ni? Kenapa proses yang sepatutnya teliti dan profesional boleh jadi macam marba, sampai akhirnya negara kita terpaksa berhadapan dengan kes ini dengan FIFA, dibogilkan oleh CAS? Ini bukan sekadar isu dokumen, ini soal maruah bola sepak negara. Yang lebih menyedihkan, masalah integriti dalam bola sepak kita ni bukan sebenarnya bukan perkara baru pun. Di peringkat angka umbi, it's an open secret that banyak penipuan umur, status pemain PLD yang tak sepatutnya main dengan dalam tournament pun coach bagi main juga sebab nak menang punya pasal. So benda-benda macam ni dah lama memberi kesan kepada sistem pembangunan bola sepak kita. And now, buat pertama kali sampai ke peringkat tertinggi pun kita dah terbukti bersalah yang bahawasanya Badan Induk FAM sendiri dihukum kerana langgar peraturan, menipu, memalsukan dokumen. So of course ini satu tamparan yang hebat kepada seluruh ekosistem bola sepak negara. Kerana bola sepak ni bukan sekadar tentang menang atau kalah, it's about also integrity, kepercayaan dan sistem yang betul. Kalau di akar umbi kita biarkan penipuan ini terus berlaku, and di peringkat tinggi pun kita langgar peraturan, so jangan tanyalah kenapa bola sepak kita tak maju-maju. Jawapan dah ada depan mata. Kerana hakikatnya masalah bola sepak kita bukan kekurangan bakat. Masalahnya pengurusan yang berkepentingan di pelbagai peringkat dan terlalu banyak jalan pintas. Tolonglah berubah. Assalamualaikum. Bola sepak negara ketika ini berdepan ketidakpastian susulan penolakan rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang dikeluarkan Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS semalam. Namun FAM dan 7 pemain warisan negara masih bernasib baik apabila CAS memberi beberapa kelonggaran dalam keputusan akhir berkenaan.